rekaan tu sendiri, adakah dia betul-betul merujuk kepada Islamic design, ataupun tuan boleh huraikan apakah itu Islamic design? Sepanjang pengalaman tuan dalam industri percetakan ni kan, tuan adakah tuan hanya membuatkan servis bercetak ataupun tuan mengeluarkan produk sendiri juga? Okey, selain daripada menawarkan perkhidmatan percetakan, kita juga ada keluaran produk. Sebagai contoh macam frame hiasan rumah Islami. Macam ayat kursi, 1000 dinar, Allah Muhammad, syahadah, macam-macam design kita keluarkan. So bukan saja kita buat perkhidmatan percetakan je lah, kita juga ada keluarkan barang-barang yang Islamik juga. Okey, baik. So maksudnya produk-produk yang berkonsepkan Islamik ni, selama dalam penjualan tu, ada ke miskonsepsi dari segi design-design tersebut? Rekaan tu sendiri, adakah dia betul-betul merujuk kepada Islamic design, ataupun tuan boleh huraikan apakah itu Islamic design? Okey Ji, sebenarnya ramai orang tak tahu benda ni. Okay. Tapi kelebihan dekat orang Islam, inilah kelebihan dia. Dia boleh baca ayat suci Al-Quran, satu. Betul. Lepas tu, dalam ayat suci Al-Quran ni, dia ada macam-macam seni. Dia ada sulus, dia ada nasah, dia ada dinawi. Ini adalah seni-seni design yang kalau kita pergi, kalau nak paling senang lah, dekat Kuala Lumpur, ada satu muzium Islam. Muzium Kesenian Islam tu, betul? Pernah masuk tak? Pernah sampai. Okey. Dalam tu ada macam-macam tulisan dan seni yang diorang karang lah. Maksudnya seni-seni yang lama. Ada dinawi, ada sulus, ada nasah, ada kufi. Kita orang Islam, kita boleh baca benda tu. Dan kita tahu itu adalah seni. Jadi kat situlah sebenarnya kelebihan kita sebagai umat Islam. Kita boleh mengeluarkan seni-seni Islam yang ramai orang tak tahu, yang ramai orang tak pernah tahu pun sebenarnya. Sebagai contoh dulu, pernah trending adalah design kufi, yang design kotak-kotak tu kan. Betul-betul, yang bersegi-segi tu. Bersegi-segi kan. Tapi ramai orang tak tahu itu seni apa. Ini tulisan hot apa? Kita panggil hot lah. Mudahnya orang panggilnya hot lah. Orang panggil hot lah. Awam panggil dia hot. Panggil hot lah. Tapi kalau kita dalam industri, sama juga kita panggil hot juga. Tapi ada orang kata, oh ni seni kaligrafi. So nama dia adalah kufi. So sebagai contoh macam tadi saya cakap, kelebihan orang Islam, dia boleh masuk dalam that industry. Printing ni bukan kita buat perkhidmatan saja. Kita boleh hasilkan produk. Bukan terbatas pada servis saja kan? Bukan terbatas pada servis saja. Dia boleh keluarkan hiasan rumah, dan boleh juga keluarkan contoh label-label yang jawi. Boleh keluarkan education. Kebanyakannya untuk bahagian education, saya bagi tahu Haji kita selalu tengok poster education alphabet, ABC, CFA. Saya jarang nampak yang keluarnya education tapi huruf hijab ya.